Very decent. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to our channel Ashraf, Fatihah dan Fawa. Wahai cinta, berikan tanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah. Kita akan pergi ke satu pantai di Port Dickson, iaitu Pantai Teluk Kemar. Okey, jadi hari ni kita akan ke kawasan tempat yang kita sewa kemah. Jadi kita bersama ayah tercinta yang telah pun sampai daripada Beranang. Mari kita melihat keindahan Pantai Teluk Kemar. Jom. Hai guys, so sekarang kita berada di muka berada di Port Dickson. Yes. Tengok sikit muka. Allahu Akbar. Kita introvert. Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak pergi mandi patah. Kita mandi patah dekat Port Dickson. Adik gembira tak? Hello, cakap hello. Mana Kak Fatihah? Kenapa dia ada ke sini? Sebab kamera ke sana. What? Mirkin ni. Ada orang Mirkin ni. Ya, standkan dia dah. Wait. Ni nak buka ni. Kursi macam banyak tak ya? Aku sikit. Aku sikit. Tak ya. Boleh ambil. Ha? You see something? Okay. So apa perasaan anda setelah sekian lama tidak pergi ke Port Dickson? Saya tak ingat sebab dulu saya pergi kecil-kecil lagi. Dah lama ya kita tak pergi ke Port Dickson. Dia letak ni tu sudah kan tu. Betul. Wih, dah dekat sangat. Abang tu macam jadi. Kita sebenarnya bukan sekadar sewa kerusi dan meja, yang sebenarnya kita sewa orang sekali. Ha ni. Bang, berapa bang? Orang sewa berapa bang? Sewa RM10 je. Mana lama kerja bang? Tengok kan? Apa? Kapal. Cacah lebih. Ya, kapal. Ada dapat? Ada jatuh sauh. Ada jatuh sauh. Sekecil-kecil, sekelumat tu dia boleh nampak dengan dia punya tu. Kenapa? Apalah. Tadi kita dah jumpa adik-adik kita. Sekarang kita tanya dengan Mak. Mak, apa perasaan Mak? Dah sampai Port Dickson? Lama dah tak sampai? Berikan kata-kata. Berikan kata-kata ataupun sepatah dua. Tolonglah, berikanlah dengan anak-anak. Ya. Okey guys. Mak saya ni dia agak pemalu sikit sebenarnya. Tapi dalam banyak-banyak yang kelang kabut tu, ada seorang yang sangat tenang ya. Ini dia. Anak siapa lah ni? Bangang cepat. Apa tu? Donut. Kau Fatihah Uli. Kau Fatihah Uli Kau Fatihah yang Uli. Mantap. Okey, jom. Kita masuk air. Tak kena, tak rendam pun. Kakak. Kakak baik banget. Baik kamera. Bye. Bukan baik kamera. Bye, Dik. Bye.
Sekarang kita nak naik bot. Kita sewa bot berapa kan? 100 setengah. Sewa bot 100 setengah untuk berapa orang? 100 setengah untuk satu bot. Dalam lebih kurang dalam 10 ke 12 orang lah boleh. 150 satu bot. Jadi kita semua akan naik. Semua. Kita ada berapa orang? 5, 6, 7, 8, 10 orang. Kita ada 10 orang. Sekarang 10 akan naik bot. Termasuklah budak-budak. Termasuk budak kecil ni. Ada perasaan. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Dek. Kenapa jatuh? Jatuh ke? Jangan. Nanti basah lah kamera. Hey, hey,